Assalamualaikum. Kat sini apa special bang? Ni kita pergilah sejenis kek yang dimasak di dalam balai kaca yang pertama di Malaysia tu. So, kita akan bakar 3 layer. Yang ini cream cheese. Ni cream cheese. Tekstur dia macam aiskrim. Di bawah dia adalah kek coklat. Tekstur dia memang padat, lembut dan lembap. So bila letak dalam mulut dia memang cayak sebab dia sangat-sangat moist. And then dia ada coklat ganas di layer kedua. Macam mana boleh start bisnes ni? Sebelum ni kami buat ramen tomat. Kami macam event-event. Tapi masa tu mak saya jatuh, patah kaki. Jadi masa tu saya tak boleh nak buat apa-apa untuk buat event. Dan kita terdetik lah nama Bluey Glass ni, kita R&D dia lebih kurang 1 bulan lebih. Dan kita jual secara open bonnet lah. Kalau ambil satu 15, tapi kalau ambil 2 atau 3 kita ada bagi diskaun. Apa-apa pun kena follow TikTok kami, Ida Raudah ataupun Abang Gula. Kami akan update kami punya konten ataupun live kami kat mana kami ada. Masa tu baru boleh jumpa kami. Okey.